Okay, nanti I akan share video tu. Okay, yang ini memang kita akan buat VLOOKUP. Okay, boleh lihat dulu dekat buku. Tengok dekat buku you dulu. Topik VLOOKUP. Dekat page nombor 26. Page nombor 26. Okay, latihan Excel 14 lah. Okay, tengok dulu dekat page tu dia ada contoh latihan. Jadi you boleh dapat mendemonstrasikan function VLOOKUP tu ke atas table ni. Okay, so I pun akan buat juga table ni. I pun akan buat table ni sekejap lagi. Okay, I akan buat table ni juga sekejap lagi. Tapi you tengok dululah table ni. Tengok dulu. Okay. Tengok dulu table ni. Okay, ini yang Excel yang kita ada buat tadi tu. Cumanya kita akan guna worksheet yang baru. Okay, untuk kita buat. Okay. So, I klik button plus dekat bawah ni. Okay, untuk I membina sebuah worksheet yang baru I klik button plus dekat bawah tu. Untuk I buka satu section yang baru. Kalau you klik button plus dekat bawah ni, you memang akan buka or you will open a new sheet or a new section of your Excel workbook lah. Okay. So I klik tambah tu. Tapi I ada zoom in sikit I besarkan view I sikit. Okay, so kalau nak besarkan view tu macam I bagi tahu you lah, you boleh klik yang button plus dekat bawah ni. Okay, you boleh klik button plus. Jadi kalau you klik button plus ni, dia memang akan zoom in. Okay, if you klik button yang minus ni, if you klik the minus button, it'll zoom out. Okay. Okay, you can of course use the button to zoom in and zoom out. Okay, I'm just typing in the title, customers who have paid for the event. Okay, for the CIDB event. So I click here. Okay, I type in the title here, customers. These are the customers who have paid. Okay, for the CIDB event. Okay, that's the title. So I click dekat kotak ni, I boldkan dia lah. Okay, that's my title. Okay, the first cell at row number 3 is receive payment from. Okay, and the amount that the customer has paid. Okay, so I just put here receive payment from. Okay, yang ini dia punya amount lah. Amount berapa yang dia sudah bayar. So, I boleh select dua kotak ni, I boleh warnakan dia dengan apa-apa warna yang sesuai. Okay. Kalau you nak pilih warna yang unik, boleh pilih kat more color. Okay, you can choose more color. Okay. And you can choose this color if you want. Okay, click center. Okay, make this column row a little bit bigger. Okay, I click middle align. Okay. And I will type in now the list of customers starting from Albert. Okay, starting from Albert. Ya, so I type lah. Okay, I type tengok ni. You pun boleh type. Ni tengok I sedang type. Albert, Alan, Kasim. Ni ikut buku je ni. Hasan Muhammad Fikri. Okay. Okay.
Okay, Sarina Faiza Vimala Okay, I type Okay, Sarina Faiza Vimala. Okay. Janet, David, Janet, David, Kenny, kind tak of apalah. Tak apa, I Hamad, boleh. I boleh. Ada banyak pula nama kan. Uh, Hamad. Ahmad Hairul. You cakap lah Ain Sadin. Terima kasih Okay. Apa macam mana? Ahmad Hairul lepas tu? Rafael, Okay. Aha. Paula, Hola. Samsudin, Paula, Samsudin, Okay. Ah, Saipul, Omar. Omar is the last one. Yes. Okay, and if you notice, right, all of this amount should be formatted using the accounting formatting. So notice kita memang kena pilih dulu kotak-kotak ni. Baru klik simbol accounting number format. Okay, so I kena select dulu sini, I klik dulu formatting number format, accounting number format. Okay, jadi I kena format dia dulu. Baru I boleh type in data dia. Okay, sebab data-data dia ni semua adalah format duit. Jadi you kena formatkan dia duit dulu baru you type masuk lah. Okay, ini memang I akan type masuk sekarang. Bermula daripada 500, 1000, 500, 500, 500, 1000, 500, 500, 250, 300, 500, 250, 300, 500, 450, 650, 680, 450, 650, 680. Okay, starting from Kenny 1005, 2000, 350. 1005, 2000, 350. Okay, 680, 550. Okay. 350, 820. Okay, 350, 820. And the last one is 660. Okay, this is the list of the customers who have paid and with their amount. Okay, yang kat column E ni pula adalah customers yang attending walk-in. Okay, so customers who are attending. Okay, the event. Okay, tapi ini kira ini walk-in customer tau. Ini walk-in customer. Jadi dia bila dia walk-in, okay, kita nak check whether dia sudah bayar ke tak. Okay, melalui database yang kita dah buat ni lah. Ini customer yang memang dia datang secara walk-in, okay, tapi kita nak detect berapa yang dia dah bayar melalui database kita. These are the list of customers who is attending today, okay, for the event, and the amount that they have paid individually. Okay, and we want to actually let Excel to search for the data. Kita nak suruh Excel yang carikan data tu. Okay, so yang ini I kena type balik. Ini adalah senarai customer, tapi customer ni dia datang secara walk-in lah. Okay, jadi kalau dia datang secara walk-in tu, maksudnya dia random, at random Okay, maksudnya Ahmad ni adalah
Ahmad ni adalah customer yang datang pertama. Okay. Ahmad, Kenny, Rafael, Irfan, David, Sarina, Hassan. Okay, David. Okay, David, Sarina, Alan, Albert, Diana. Okay, Albert, Alan, Diana. Okay. Okay, so yang kotak-kotak ni pun seharusnya diformatkan dengan format duit. Jadi I select semua kotak-kotak ni dan I klik format duit. Okay, I choose accounting number format. Okay, I choose accounting number format. Okay, and I will start up my VLOOKUP function by referring to the next page, right? Next page is actually on page number 27. Take a look on page number 27. Okay, tapi kita akan start dengan VLOOKUP dulu, baru kita akan proceed dengan if error. Okay, kita VLOOKUP dulu, kita cari data. Okay, VLOOKUP ni digunakan untuk mencari data atau memadankan data, untuk padankan data pada table yang lain. Okay, okay, so I tunjuk you satu demo dulu So I klik dekat kotak ni. Kalau I nak mulakan formula, kena type sama dengan. Kalau kita nak mulakan apa jua formula, kita memang kena type sama dengan. Okay, baru kita type VLOOKUP. Okay, VLOOKUP, pembuka bracket. Okay, nampak kan komputer tanya lookup value. Kan, komputer tanya lookup value. Sebenarnya lookup value tu lah customer yang pertama. Okay, dia tanya lookup value apa, kita kena klik pada kotak customer pertama. Inilah lookup value kita. Bila kita klik dekat sini, nanti kedudukan kotak tu yang akan keluar. Okay, jadi I klik dekat kotak Ahmad. I klik dekat kotak Ahmad ni. Nanti kedudukan dia keluar, kotak E4 lah. Comma. Okay, nampak komputer sedang tanya, suruh kita untuk pilih table array. Okay, nampak Excel sedang suruh kita memilih table yang mana kita nak padankan. Okay, nampak dia memang suruh kita cari table array kat sini. Okay, jadi I kena memilih table tu. Tapi kalau I nak pilih table di sebelah, I kena klik betul-betul dekat column A. Klik betul-betul dekat header column A, and you just click and drag. Klik dan tarik macam tu untuk select table ni keseluruhannya. Okay, nampak mouse I betul-betul dekat table column A tu ni. Klik dan tarik. So dia akan keluar kat situ A 2.B kan, comma. So dia tanya you sekarang, column index number mana yang you nak keluarkan pada column yang ini. Okay, you nak cari column index yang nombor berapa. Okay, kalau ikut pada amount tu, dia adalah column index yang nombor 2. Ini column index nombor 1. Ini column index yang nombor 2. Okay, so kat sini 2 lah. You kena letak 2 lah kat situ. Macam dalam buku lah. Okay, I kena type 2 kat situ
Okay, sebab dia data tu berada di kolom nombor 2 di table tu, so I type kolom nombor 2. Okay, and it is asking comma, it is asking whether you want it an approximate match or an exact match. Okay, if you want the value to become accurate, kalau you nak nilai yang tepat, maka you akan pilih false, exact match. An exact match is actually 0. Okay, if you want an exact match in Excel means 0. So nak kena type 0 kat sini, nak kena type kosong kat sini. Menunjukkan yang kita nak nilai yang tepat. Okay, nilai yang tepat. Okay, jadi kat sini nanti I type lah kosong. Lepas tu I tutup bracket. Okay, I tutup bracket. Okay, lepas tu tekan enter tekan enter. Nampak RM2,000 ni keluar secara automatik. Lepas tu you dah boleh tarik. You letakkan mouse you di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus yang kecil tu, klik dan tarik. Nampak? Dia boleh carikan data. Macam Kenny ni dia bayar RM1,500. Okay, Kenny memang ada bayar RM1,500 semasa dia register lah. Okay, kalau you nak match data dia, ini RM1,500 untuk Kenny. Kenny di sini RM1,500 kan? Okay, nampak tak macam mana komputer matchkan dua data ni secara automatik. Okay, itulah dia VLOOKUP function. Jadi you dapat lihat kan, ada customer keluar not available. This one not available, not available, not available. Okay, because these customers are not listed here. These are the customers who have not paid yet. Dia tak bayar lagi. Customer ni tak bayar lagi. Itu yang kita akan guna if error tu. Pasal tu kita akan guna if error. Jadi I delete dulu I delete dulu semua kotak-kotak ni, padam dulu. Okay, I double click dekat kotak RM2,000 tadi tu, yang mengandungi formula VLOOKUP. Jadi kita nak keluar satu message. Kalau customer tu tak bayar, dia akan keluar satu message collect payment. Okay, so berpandukan pada page nombor 27 ni, dia ada if error. So I tambah nampak kat sini I tambah. Nampak memang I tambah if error, pembuka bracket kan, if error pembuka bracket. Okay, lepas tu VLOOKUP ni if error, maksudnya if error tu maksudnya jika data itu tidak tersenarai. If error di sini bermaksud jika data itu tidak tersenarai daripada table sebelah, maka kat hujung ni kena klik dekat sini kan, comma, dia akan keluarkan message collect payment. So collect payment, double inverted close bracket. Collect payment message, right, will pop up automatically if the customer is not listed on the table, the database di sebelah. Okay, tekan enter so I klik kotak ni dan tarik. So customer yang tak listed tu, dia akan keluar collect payment secara automatik. Okay, ini I akan copy I akan copy formula ni, I duk letak formula ni dekat I punya Google Meet chat message lah. I klik kanan copy. Jadi you pun boleh paste, you pun boleh copy juga. You pun boleh copy juga daripada Google Meet chat message ni. Okay. So kalau kata I klik kanan paste kat sini, you boleh ambil formula ni dan letakkan pada table Excel you. Okay, kalau tak jadi ke apa, tak apa. Ingat, I sedang record sekarang. I sedang recording sekarang. Masih lagi recording. Okay, pada 3 Mac, hari ni 3 Mac 2026. Okay, nanti boleh tengok recording tu. Recording video kan boleh pause, boleh reverse, boleh forward, boleh rewind, boleh forward. Okay, senang sikit lah kalau tengok video ni kan. Kalau nak tengok klik apa.
Okay, sebab sekarang ni, okay, I tekan escape dulu Escape dulu Okay, I nak memasukkan visual charta okay, di dalam kotak-kotak amount. Maksudnya dalam nombor-nombor tu semua ada carta. Okay, carta bar. You can actually do this, right, by using conditional formatting. Okay, I can like highlight all this, right? I click on conditional formatting. I go to data bus. Okay, I can choose what kind of data bus I want. Okay, you can see there is like a chart. Okay, it is Excel is creating a chart within the data. Nampak tak? Okay, how to produce this? Macam mana nak buat ni? Select semua kotak-kotak ni. Dekat home klik kat home dekat conditional formatting, dekat data bus, then you boleh pilih data bus apa yang you nak. Okay. Tapi kena pilih dululah kotak-kotak tu. Kotak-kotak tu kena pilih dulu. Kena siap-siap pilih dulu kotak-kotak. Okay. Barulah klik dekat home. Pastikan you berada di home, klik conditional formatting, buka data bar ni. Okay, pilih apa color yang you suka. Okay. Okay, itu kalau you nak membina carta di dalam table yang mempunyai data-data yang mempunyai nombor ataupun nilai. Ini lagi satu, I nak buat conditional formatting. Okay, yang mana customer tak bayar ni, I nak highlight dengan sebuah warna. I nak highlight dengan satu warna. Okay, jadi I select semua data-data ni. Okay, I pergi kat conditional formatting ni. I pergi dekat highlight cell rules, right? Okay, highlight cell rules. And then I choose text that contains. Okay. Okay. So, I nak memang highlight kotak-kotak yang mempunyai collect payment. So, I go to conditional formatting, I go to highlight cell rules, and then I choose text that contains. Okay. Okay, I pilih conditional formatting, highlight cell rules, text that contains. Okay, nanti I type the word collect. See, I type the word collect. And I can actually format it using any kind of format over here, like red color border. If I want to make it light red fill, or green fill, or light red fill with dark text. Okay? Nampak mana I pilih tu? Okay, klik OK. Tu dah jadi dah. Kalau tak jadi tak apa, boleh tengok video ni balik. Ingat, I masih sedang rekod. Nanti boleh tengok. Okay, ni I buat data bar ni, I pilih yang macam ni ke. You boleh pilih apa-apa warna yang you nak. Okay, dalam video ni juga I tunjuk balik macam mana nak buat yang if function dengan concatenate function tadi. Okay. Inilah yang kita ada buat tadi tu. Yang ini kena buat sama dengan if kan, type if pembuka bracket, jika kotak ini mengandungi grade E, okay, maka kotak ini akan mengeluarkan nilai 4. Okay. Comma lah, comma. Lepas tu you kena if balik. Kena if pembuka bracket balik. Kena klik balik kotak grade A tu. Tapi kalau tak boleh klik, you type je lah E5. Jika kotak E5 ni mengandungi B pula, okay, dia akan outputkan nilai 3 lah. Okay, jika kotak E5 ni mengandungi
C. Okay, dia akan outputkan nilai uh, 2. Dia akan outputkan nilai 2. Okay, comma. If, okay, jika kotak E5 ni mengandungi D, okay, dia akan outputkan nilai 1. Okay, dan tutup bracket. Dan tutup bracket 4 kali 1, 2, 3, 4. Tekan enter. So klik kotak ni nanti boleh tarik sahajalah. Okay, nanti boleh tengok video. Ni I tengah record lagi ni. Yang untuk if, kalau if tak dapat, you tengok balik video ni. Ni memang video sekarang punya. Bukan video yang dulu punya. Ni video yang sekarang ni. 3 Mac 2026. Okay, you tak sama dengan ni. Okay, kalau you nak gabungkan frasa, boleh guna concatenate. Okay, pembuka bracket. Okay, you boleh pilih kotak mana yang you nak. Katakan kotak ni. Okay, I buatlah Muhammad Fikri. Okay, lepas tu I buat comma kan. I buat comma. Lepas tu I nak gabungkan dengan kotak ni. Okay, tapi I nak ada gap di antara dia. Jadi I akan buatlah double inverted comma, space bar, double inverted comma and comma. Okay, Muhammad Fikri C Programming. Lepas tu I buat comma ni. I buat double inverted comma, space, double inverted comma. Lepas tu comma. Muhammad Fikri C Programming. Lepas tu I buat ayat kat situ. Okay, dapat grade A. Tapi dia ada space lah. Jadi kalau you nak buat space tu, you boleh buat lah comma, double inverted, comma, double inverted, space bar, double inverted, comma, lepas tu klik dekat kotak green. Lepas tu tutup bracket. Lepas tu enter. Okay, so dapat. Nampak ayat tu keluar secara automatik. Komputer yang keluarkan ayat tu, bukannya kita type ke apa kan. Kita tak type pun. Ayat yang panjang macam ni, komputer auto generatekan untuk kita menggunakan concatenate function. Okay, nampak tak? So, I klik kotak ni dan I tarik. Nampak? Okay. So, nanti boleh tengok balik video ni. Nanti I akan share lah video ni. Definitely I akan share secepat mungkin